25 Februari 2025, gelombang kejutan tarif Amerika Syarikat dan kalkulasi strategik Malaysia menavigasi ketidaktentuan undang-undang leverage perdagangan dan daya tahan ekonomi Malaysia kini berada pada persimpangan dasar yang amat kritikal susulan keputusan bersejarah Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang membatalkan sebahagian besar kerangka tarif global yang diperkenalkan oleh bekas Presiden Donald Trump. Dalam keputusan majoriti 6-3 yang disampaikan oleh Ketua Hakim John Roberts, Mahkamah memutuskan bahawa peruntukan statut yang digunakan oleh pentadbiran tersebut tidak memberi kuasa kepada Presiden untuk mengenakan tarif global secara menyeluruh. Walaupun Hakim Clarence Thomas, Samuel Alito dan Brett Kavanaugh mengemukakan pendapat berbeza, mesej majoriti adalah tegas. Kuasa eksekutif dalam dasar perdagangan mempunyai batasan perlembagaan yang jelas. Bagi Malaysia, implikasinya bersifat segera dan strategik. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani mengesahkan bahawa Malaysia telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Syarikat namun belum meratifikasikannya. Perbezaan antara tanda tangan dan ratifikasi ini amat signifikan. Ketidaktentuan undang-undang di Amerika Syarikat secara langsung mempengaruhi kebolehjangkaan serta ketahanan mana-mana kerangka perdagangan dua hala yang melibatkan negara tersebut. Isu yang timbul kini bukan lagi sekadar mengenai kadar tarif. Ia merangkumi kredibiliti institusi, had perlembagaan terhadap kuasa eksekutif, kestabilan rantaian bekalan global serta kedudukan Malaysia dalam dunia di mana ekonomi terbesar sekalipun tertakluk kepada pengawasan kehakiman. Keputusan Mahkamah Agung tersebut bukan sekadar membatalkan tarif sedia ada. Ia menegaskan semula keutamaan Kongres dalam hal ehwal perdagangan di bawah Artikel 1 Perlembagaan Amerika Syarikat. Dengan itu, satu pemboleh ubah risiko baharu diperkenalkan dalam rundingan perdagangan antarabangsa iaitu risiko semakan kehakiman domestik. Sebarang struktur tarif pada masa hadapan berpotensi berdepan halangan legislatif atau cabaran undang-undang baharu sekaligus meningkatkan ketidaktentuan bagi rakan dagang termasuk Malaysia. Perkembangan seterusnya berlaku dengan pantas. Selepas keputusan tersebut, Presiden Trump mengumumkan tarif global baharu sebanyak 10% yang kemudiannya dilaporkan meningkat kepada 15%. Pasaran kewangan memberi reaksi positif dalam jangka pendek apabila saham AS meningkat berikutan jangkaan pengurangan ketegangan perdagangan. Namun begitu, kejelasan dasar masih belum muktamad. Amerika Syarikat dilihat sedang menentukur semula pendekatannya, bukannya berundur sepenuhnya daripada kecenderungan perlindungan perdagangan. Apakah makna situasi ini kepada Malaysia? Dari sudut perundangan, keputusan Malaysia untuk menangguhkan ratifikasi Agreement on Reciprocal Trade merupakan langkah yang berhemat. Di bawah Vienna Convention on the Law of Treaties, tanda tangan tidak secara automatik mewujudkan obligasi yang mengikat kecuali dinyatakan secara jelas. Malaysia kekal mempunyai budi bicara berdaulat untuk menilai sama ada komitmen AS masih kredibel dan boleh dikuatkuasakan dalam konteks kekangan perlembagaan domestiknya. Dari perspektif ekonomi, ketidaktentuan ini menonjolkan tahap pendedahan Malaysia terhadap perubahan dasar luaran. Amerika Syarikat kekal sebagai rakan dagang utama, khususnya dalam sektor elektronik, semikonduktor, derivatif minyak sawit, peranti perubatan dan rantaian bekalan pembuatan. Jika dasar tarif AS terus tertakluk kepada cabaran kehakiman berulang, pengeksport Malaysia berkemungkinan menanggung premium risiko yang diserap dalam struktur harga, logistik dan perancangan pematuhan. Dari sudut geopolitik, episod ini mengukuhkan realiti struktur yang lebih mendalam. Kepimpinan perdagangan
berasaskan peraturan yang boleh dijangka daripada kuasa besar kini berada di bawah tekanan. Dasar perdagangan semakin dipengaruhi oleh kitaran politik domestik, pengawasan kehakiman serta pertimbangan keselamatan negara. Bagi ekonomi pertengahan seperti Malaysia, daya tahan perlu dibina secara institusi dan berorientasikan masa hadapan, bukan sekadar bersifat reaktif. Kesan segera tarif global 10 hingga 15% bergantung kepada klasifikasi produk dan pengecualian sektoral. Pelaksanaan menyeluruh berasaskan kategori luas akan menekan margin keuntungan pengeksport terlibat. Namun pengecualian khususnya bagi rantaian bekalan semikonduktor strategik boleh mengurangkan kesan negatif. Amerika Syarikat masih bergantung kepada ekosistem pembuatan Asia dan peningkatan tarif secara tidak selektif berisiko mencetuskan tekanan inflasi domestik. Respons dasar Malaysia wajar disusun berasaskan 3 teras utama. Pertama, penglibatan perundangan dan diplomatik yang berterusan. Malaysia perlu mengekalkan dialog konsisten dengan wakil perdagangan AS bagi memperjelas asas statut bagi sebarang tarif baharu. Jika kuasa eksekutif terhad, penjajaran dengan Kongres menjadi kritikal. Penglibatan dengan kedua-dua cabang kerajaan bukan lagi pilihan tetapi keperluan strategik. Kedua, kepelbagaian pasaran. Keputusan mahkamah menonjolkan kerentanan akibat kebergantungan berlebihan kepada satu pasaran. Penyertaan Malaysia dalam RCEP, CPTPP dan kerangka perdagangan ASEAN perlu diperkukuh bagi memperdalam integrasi rantaian bekalan serantau serta mengurangkan pendedahan kepada gangguan unilateral. Ketiga, pengukuhan daya saing domestik. Tarif berfungsi sebagai pengganda kos. Memperkukuh pembuatan nilai tambah, kecanggihan teknologi dan produktiviti akan mengurangkan kerentanan terhadap instrumen perdagangan yang tumpul. Reformasi struktur di bawah kerangka madani, termasuk ketelusan tadbir urus, peningkatan industri dan pendigitalan PKS berperanan sebagai perisai ekonomi. Terdapat juga jurang penyelidikan yang perlu diberi perhatian. Wacana awam sering menumpukan kepada peratusan tarif tetapi kurang meneliti mekanisme penguatkuasaan. Jika Mahkamah Amerika Serikat mengehadkan kuasa eksekutif, tarif masa hadapan mungkin memerlukan perundangan Kongres, statut keselamatan negara atau autorisasi khusus sektor. Setiap laluan membawa implikasi ketahanan dan risiko berbeza. Pembuat dasar Malaysia perlu memantau bukan sahaja pengumuman tarif tetapi juga asas undang-undang yang menyokongnya. Secara paradoks, campur tangan Mahkamah Agung berpotensi meningkatkan kebolehjangkaan jangka panjang. Dengan memperjelas had perlembagaan, ia mengukuhkan semak dan imbang institusi. Walaupun ketidaktentuan jangka pendek meningkat, disiplin kedaulatan undang-undang boleh menstabilkan kerangka perdagangan dalam tempoh lebih panjang. Malaysia tidak wajar bertindak keterlaluan terhadap tajuk utama mahupun memandang ringan perubahan struktur. Pendekatan terkalibrasi adalah disarankan menangguhkan ratifikasi sehingga kejelasan undang-undang dicapai, melaksanakan penilaian pendedahan mengikut sektor, menyediakan strategi mitigasi kontingensi dan mempercepat integrasi berteraskan ASEAN. Intipati utamanya jelas. Kedaulatan dalam dasar perdagangan dipelihara melalui kesiapsiagaan, bukan konfrontasi. Sikap berhati-hati Malaysia mencerminkan kematangan institusi. Dengan menilai implikasi sebelum ratifikasi, kerajaan memberi isyarat bahawa perjanjian dua hala mesti berasaskan kepastian undang-undang, bukan turun naik politik. Persekitaran perdagangan global kini memasuki fasa penentukuran semula. Amerika Syarikat sedang mentakrif semula sempadan kuasa eksekutif dalam kerangka perlembagaan.
pasaran bertindak balas terhadap keputusan kehakiman sama seperti pengumuman dasar. Dalam konteks ini, kelebihan Malaysia terletak pada kesabaran strategik, kepelbagaian rakan dagang dan daya tahan institusi. Persoalan sebenar bukan sama ada tarif AS akan meningkat atau menurun dalam bulan-bulan mendatang. Persoalan utamanya ialah sama ada Malaysia mampu menukar ketidaktentuan kepada kelebihan strategik dengan memperkukuh asas perindustriannya sambil terus berinteraksi secara konstruktif dengan kuasa besar. Jika diurus secara berhemat, detik ini bukan ancaman tetapi peluang untuk menegaskan semula kedaulatan, memperdalam integrasi serantau dan memposisikan Malaysia sebagai rakan yang stabil serta menghormati peraturan dalam ekonomi global yang semakin tidak menentu. Era dasar perdagangan impulsif kini memberi laluan kepada penelitian kehakiman dan penentukuran politik. Mandat Malaysia adalah jelas, mengemudi turbulensi dengan disiplin, pandangan jauh dan keyakinan strategik. Ailana